anda berisiko untuk kena scam. Bukan saya nak cakap dekat Facebook ni semuanya scammer, tapi dekat Facebook sekarang ni dah pun jadi lubuk scammer. Video esok saya akan kena scam sebelum ni dah jadi viral. Ada beberapa orang juga yang PM saya dekat Instagram. Ada seorang tu kena scam lepas dia beli handphone dekat Facebook. Kalau kita tengok secara kasar, Facebook page yang menjual handphone ni memang kita nampak legit. Kita nampak memang dia ada bisnes. Dia update lagi resit-resit pembayaran orang. Dia update lagi parcel-parcel yang dia akan post setiap hari. Dan dia pun post ke grup-grup yang menjual handphone. Tapi hakikatnya dia adalah scammer. Tak ada masalah untuk kita nak beli handphone dekat page-page ataupun profile-profile dekat Facebook yang mana kita tahu kewujudan dia di alam nyata ni. At least kedai dia tu kita bolehlah pergi akses kalau ada masalah. Tapi banyak yang terjadi sekarang ni adalah scammer-scammer ni menyamar sebagai kedai telefon yang betul. Dan ada sesetengah tu dia masukkan alamat kedai yang betul semata-mata nak kaburi mata kita. So once kita dah bank in kepada scammer ni, item tak sampai, kita pun pergilah cari kedai yang scammer ni hantar lokasi dekat kita. Memang ada kedai, memang kedai phone dekat situ, tapi bukan kedai scammer tersebut. So kita nak argue pun tak ada guna, sebab apabila kita bank in kepada scammer tu akaun orang lain, polis nak check pun kedai tu memang tak terima duit. Kalau korang perasan dalam satu video yang saya upload sebelum ni, yang mana teknik scammer yang ada website yang legit, iklan dia masih lagi timbul dekat saya sampai sekarang ni. So korang bayangkanlah, kalau scammer tu tak dapat buat duit, takkanlah dia nak keluarkan duit untuk buat iklan. So guys, untuk mengelakkan orang ramai terkena scam, jom sertai kempen rename scammer. Kita rename number-number yang scammer pernah kontak kita dekat aplikasi Truecaller. Bantu saya tonton video ni 2 kali. Kita jumpa lagi.